Korang tahu tak isu curang? CCTV. Kalau partner korang curang, korang salahkan siapa? Partner atau penyondol? Ya tahu, kau siapa penyondol? Sama, penyondol. Dua-dua. Saya dua-dua juga. Dua-dua. Lelaki. Curang ni terjadi bila seorang approach, seorang ni gedik, yang seorang tergatal. Pintu takkan buka kalau tuan rumah tak buka pintu. Lelaki, dia memang gatal tau. Lelaki tu memang dah salah, tapi perempuan tu yang pergi lain apa? Patut ke kaki curang ni bagi peluang kedua? Tak. Once a cheater, always a cheater. Melainkan dia Syafiqah. Tapi ke Mimi. Ajak aku penyondol. Tak ada. Tak. Sepatutnya tak bagi tapi pernah bagi. Maybe sebab percaya dia akan berubah tapi makin ramai pula. Allah, geram pula. Astaghfirullahaladzim. I rasa everyone deserve second chance. Tapi peluang kedua je lah. Lepas tu kalau kau buat lagi, tidaklah. Apa korang rasa punca curang ni jadi? Tak banyak spend time kot. Mungkin keinginan diri tu membuat-buat nafsu syaitan dia pun tinggi. Tak boleh nak buat apa-apa. Sebenarnya dia tak appreciate dengan apa yang dia ada sekarang. Rasanya dia dah bosan. Lelaki kan cepat bosan. Kalau partner korang curang, korang nak salahkan siapa? Rasanya probably dua-dua lah kot. Salah saya ke. Awak merendah diri sangat. Kalau macam awak dah bagi yang terbaik tapi dia still curang, macam mana? Saya tak ada kata macam tu juga sebab mungkin ada benda yang tak kena dengan saya lah kot. Itu pun salah saya lah.